Selamat pagi semua, kita bersama lagi di Peter B Channel. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari gawai kepada subscribers dan juga followers yang menyambut perayaan gawai. Dan kepada kawan-kawan yang lain, kita ucapkan selamat bercuti nanti sempena perayaan hari gawai. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas sokongan followers dan juga subscribers Peter B Channel ya. Pagi ni saya nak buat kuih cuan dalam bahasa saya, ataupun ada setengah tempat ya, ada setengah orang dia menyebut kuih ini sarang gamang. Gamang ialah sejenis serangga. Kalau sebelum ini kita buat sarang semut, hari ini kita buat sarang gamang ataupun kuih cuan ya. Memang biasa dibuat sempena perayaan hari gawai. Inilah bahan yang saya guna: tepung beras, tepung jagung, santan, serbuk kelapa ya. Ini ialah acuan dia. Air, saya masukkan gula, saya guna 3 biji telur, bijan ya, bijan putih dan hitam saya campurkan, dan saya akan buat warna dia nanti guys. Saya rasa saya nak buat 3 warna. Kita akan lihat hasil dia nanti guys. Saya masukkan tepung beras 1 paket guys. Selalunya saya beli kuih cuan ataupun sarang gamang ini, tapi hari ini saya ada kesempatan ya, ada masa terluang untuk saya buat. Saya masukkan 1 paket tadi tepung beras, dan ini saya campurkan dengan tepung jagung ya. Saya guna 1 cawan metrik. Okey, kita campurkan. Saya masukkan santan paket guys, supaya ada rasa lemak ya. Saya masukkan gula 1 cawan metrik juga. Saya masukkan telur. Ini ada 3 biji tadi guys, telur. Okey. Dan akhir sekali saya masukkan sedikit garam, setengah sudut teh garam. Kita akan gaul. Background music guys, anak kucing saya. Saya masukkan air. Rumah kita ini dah macam mini zoo, sudah banyak haiwan Ada labi-labi, ada kura-kura, ada ikan, ada kucing. Okey, air yang kita guna ialah 600 ml ya. Begini rupanya guys. Saya akan kacau guna mixer selepas ini. Saya sudah kacau tadi guys, begini rupa dia. Dan saya akan tapis supaya hasilnya lebih halus lagi ya.
Dan selepas ini saya akan campurkan masukkan ke dalam ini. Saya nak beri warna, guys. Saya akan beri 3 warna. Wow, saya rasa sama ni nanti, guys. Okey, 3 bahagian 3 bahagian, 3 warna. Yang pertama saya bubuh warna hijau, guys. Okey, hijau warna alam, nature color. Itu warna dia. Kita tambahkan sikit lagi. Okey, warna yang kedua saya bubuh warna kuning. Ini kuning. Okey, itu warna dia, guys. Dan warna yang terakhir ialah ungu. Ungu, guys. Ini warna kesukaan saya ni. Warna ungu, warna yang menceriakan. Okey, kita bubuh warna ungu. Wow, begini rupanya, guys. Purple color. Okey, sampai ni kita akan bubuh di dalam bekas supaya warnanya ada 3 warna sarang gamang kita, guys. Dan sebelum tu saya akan simpan Oh, kenapa pula simpan di sana? Bijan. Okey, saya simpan biji bijan Ini pun 1 sudu. Menceriakan lagi dan rasanya pun sedap, guys, kalau kita campurkan dengan bijan Ini kuning tadi. Last but not least, hijau, nature color.
Okey, begitulah adunan sarang gamang kita. Selepas ini kita akan menggoreng, guys. Kita nak mencampurkan Okey, begitu dia, guys. Dan kita nak masukkan satu warna lagi. Kita nak lihat dia nanti, guys, bagaimana. Okey, dua warna sudah masuk. Dan kita cuba dua warna dulu, guys. Kita nak menggoreng sarang gamang kita, guys. Okey, itu ini sudah. Kita simpan di sini. Oh, cantik purple-nya, guys. Purple campur kuning Seronok kita buat, guys. Wow. Saya nak buat surprise untuk bosku nanti. Bosku selalu mencabar saya. Dia kata saya tak pandai buat ini. Hari ini saya nak buktikan pada bosku bahawa sarang gamang saya berjaya saya buat. Penuh kuali saya, guys. Ini sudah. Oke. Tidak menang tangan, guys, kita. Saya rasa sedap lah ini nanti. Sebab banyak campuran dia, ada santan, ada tepung jagung untuk buat dia crispy
Ini dia sarang gamang ataupun cuan ya, sudah siap guys. Gini rupa dia. Permukaan dia kurang halus ya, sebab saya simpan bijan. Kalau kita nak permukaan dia halus, jangan simpan bijan guys, sebab bijan tu yang buat dia tidak halus ataupun tidak licin permukaan dia. Selamat mencuba. Terima kasih.